kita simpan kunci mesti tempat yang sama. Kalau tiba-tiba letak tempat lain, mulalah kita pening. Macam itulah juga RFID. Dan macam kita tahu, berbeza dengan smart tag yang kita perlu hala ke sensor, RFID tag dilekatkan di kawasan eksterior kereta. Pemasangan popular adalah pada lampu dan juga cermin kereta. Terdapat kejadian pelik tapi benar di mana RFID tag ditampal di side mirror, bukan menghadap depan tapi dekat side mirror sendiri. Jadi lokasi RFID dilekat adalah penting untuk penerimaan signal yang baik. Tengah buat apa? Tampal RFID? Siap. Tu bukan... okay, fine. Ready? Gue cakap kenduri dalam 27 minit. Itu bukan masa untuk sampai, my master of roads. Itu adalah masa untuk kita kalahkan. Kau dah kenapa? Ni kan kenduri kau. Laju lagi, oi. Alamak, ada Max Verstappen kat belakang. Campak benda tu. Wongil. It's just an incident.